ditiru, jauhi aku, kau usah ganggu hidupmu. Marah-marah mulu, buang-buang waktu, mending nyanyi sama aku. Hey, and call. Jangan bawa-bawa aku ke masalahmu, yeah. Jangan berlagak baik kalau kamu palsu. Dengerin tuh ibumu, capek nasihatimu. Ada orang kayak gitu, tingkahnya kayak batu. Udah berlaku, jangan ditiru, jauhi aku, kau usah ganggu hidupmu. Marah-marah mulu, buang-buang waktu, mending nyanyi sama aku. Jangan cariku, karena ku tahu apa maumu hanya rugikan aku. Pergilah jauh-jauh dari pandanganku, karena ku mau muntah hanya melihatmu. Udah berlaku, jangan ditiru, jauhi aku, kau usah ganggu hidupmu. Marah-marah mulu, buang-buang waktu, mending nyanyi sama aku. And call. Jangan bawa-bawa aku ke masalahmu, yeah. Jangan berlagak. Hai, Assalamualaikum semua. Saya sekarang berada di Hari Kejohanan Sukan Tahunan bagi tahun 2026 di SMK Semparenggam. Bersama saya sekarang ialah Ketua Pasukan bagi Rumah Sukan Citrin pada tahun ini. Boleh perkenalkan diri dulu, cikgu? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amira Nabiha. Okey, saya guru baru dan tahun ni saya dipertanggungjawabkan untuk menjadi Ketua Rumah Sukan Kuning. Dan Alhamdulillah setakat ini pencapaian sangat baik dan semoga Kuning nombor 1 lah ya. Okey, saya ada soalan untuk cikgu. Okey. Sepanjang cikgu menjadi guru rumah sukan tahun ini, apakah cabaran utama sepanjang persiapan atau hari program berlangsung? Okey, cabaran utamanya sebab tahun ni kita macam kekangan masa nak buat latihan, nak pemilihan atlet. Jadinya pemilihan atlet tu agak secara rambang dan kami memilih atlet semasa acara Sukantara. Dan Alhamdulillah berdasarkan pemilihan kami semuanya Johan. Okey, itu sahaja daripada saya dan cikgu. Bye-bye. Bye. Okey, sekarang kita bersama dengan Cikgu Rohana yang kira cikgu paling otai lah dekat sekolah ni. Okey. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cikgu, saya ada soalan. Ya. Bagaimana kerjasama antara guru dan pelajar pada hari ini? Okey, alhamdulillah. Sepanjang cikgu berada di sekolah ni lah kan, lebih daripada 20 tahun. Setiap tahun memang meriah, memang kemeriahan kesukanan tu memang terasa sangat. Dan kerjasama antara warga sekolah sendiri, guru dengan guru, guru dengan pelajar amat baik. Cikgu, saya nak tanyalah, cikgu ni rumah apa sekarang ni? Nampaknya cikgu rumah merah. Cikgu rasa rumah merah menang tak tahun ni? InsyaAllah tak tercorok pun adalah peningkatan lah. Untuk jadi juara tu cikgu tengok belon tu agak tipis lah. Tapi makin meningkat daripada hari pertama sehinggalah hari kemuncak hari ni. Alhamdulillah, tahniah rumah merah. Terima kasih cikgu. Sama. Hai korang, saya sekarang bersama pelajar tingkatan 4 SMK Semparenggam. Saya nak tanya soalan, boleh tak bagi rate untuk Hari Sukan tahun ni daripada 1 hingga 10? Okay, kita orang semua bagi rate 10/10. Bagi korang, untuk tahun ni, rumah sukan mana yang paling padu? Mestilah rumah biru. Rumah biru kan padu? Betul sama. Saya rasa mestilah rumah kuning sebab rumah kuning kot. Okay. Saya rasa rumah hijau sebab rumah hijau kan ramai atlet. Faham?
Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bye. Okey, sekarang saya bersama dengan ibu kepada seorang pelajar SMK-SR. Okey, Puan boleh perkenalkan diri? Okey, nama saya Puan Nurziana binti Ismail, ibu kepada Mirza Raihana. Puan ni datang untuk support siapa? Saya datang untuk support anak saya lah. Okey. Puan rasa apa rating untuk sukan tahunan tahun ni? Rating per berapa tu? Per 10, saya bagi 8 per 10. Okey. Puan rasa tahun ni rumah sukan mana boleh jadi juara? Daripada mata kasar, saya tengok Rumah Biru mungkin akan juara. Okey, terima kasih. Okey, sama. Hai, Assalamualaikum semua. Saya kini berada di belakang padang sekolah SMK Semparenggam sempena Hari Kejohanan Sukan tahunan 2026. Bersama saya sekarang ialah Cikgu Maulana bin Masbur selaku PK Co-Curriculum SMK Semparenggam. Cikgu, boleh saya tanyakan soalan? Boleh. Apakah peranan cikgu dalam menjayakan Hari Sukan Sekolah ini? Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi menginterview saya. Okey, selaku PK Co-Curriculum, saya sudah pastinya bertanggungjawab untuk menyelaraskan pelaksanaan kejohanan sukan bermula daripada sukan dara, acara akhir, ada raptai dan seterusnya hari ini hari kejohanan. Okey. Soalan seterusnya, apakah objektif utama penganjuran Hari Sukan Sekolah ini kepada cikgu? Okeylah, baik. Kejohanan sukan ni dijalankan pada setiap tahun dan objektif utamanya adalah untuk menggalakkan penglibatan dan penyertaan semua murid secara aktif, terutama dalam acara balapan dan padang. Jadi inilah masanya dan peluang untuk pelajar-pelajar menyertai setiap acara dan selain itu dia sebenarnya menggalakkanlah hubungan yang rapat, perpaduan dalam kalangan guru, pelajar dan pelajar berbilang bangsa. Okey, faham. Akhir sekali, apakah mesej yang ingin cikgu sampaikan kepada para pelajar, terutamanya atlet ke? Okeylah, untuk para pelajar, seperti mana yang saya katakan tadi, inilah peluang untuk anda aktif memberi sumbangan kepada aktiviti co-curriculum, terutamanya sukan dan olahraga. Jadi saranan saya, terlibatlah secara aktif dan raihlah kejayaan yang cemerlang untuk memberi sumbangan kepada rumah dan sekolah. InsyaAllah. Okey, terima kasih cikgu atas perkongsian. Sama-sama. Bye. Young high, what's the dress code, baby? Black and yellow maybe. Kalau udah ready, I'll be there for my lady. No makeup itu cantik, paling asik, paling classy, paling sama-sama suka, tapi nunggu apa? Memang kita berbeda, tapi tetap sama. Sama-sama suka, jadi nunggu apa? Tak perlu kata sumpah, berdua sampai tua.